Normal ke steering tak balas balik? Tak balas balik langsung, betul-betul keras. Tapi kalau kita bawa laju sikit, dia balas lebih sikit je lah. Ni nampak keras ni. Ni okey. Kalau macam tu okey. Kalau kita tolak dah lepas, macam tu. Tapi kalau slow macam ni pusing. Dia diam lah kat situ. Bawa kat highway jadi penat tau. Steering tu rasa berat nak pusing. Tapi tak ada apa-apa check engine light. Apa pendapat korang? Okey, bila scan tak ada langsung apa-apa error pada EPS. Untuk check resistance tu tak pastilah. Tak pasti nak check apa, tak tahu. Lepas tu sensor tak tahu juga macam mana nak check sensor tu. Lepas tu okey, contoh kita kat highway sekarang kan. Kita tengok ya, ni tengah belok ni. Saya tak payah pusing pun tak apa. Dah belok sendiri dah. Tu. Ini bukan masalah alignment je. Nampak ada ke kanan, ini dia ke kiri, ke kanan. Ni bawa 100 tau ni. Sepatutnya kalau bawa 100 mesti dah tegak je kan. Ni masalahnya kita nak kena correction setiap masa. So dekat highway sangatlah penat. Okay, contoh saya belok ke kiri sikit ke kiri dah ada selamanya. Okay, saya belok ke kanan sikit ke kanan dah ada selamanya. So macam mana ni? Saya pun dah pening.